Setup tadi, biar je ke nak collect? Relax lah. Ini keluar dan jalan buat si Mami sambil menunggu kopi. Ni Mami, tengok ni. Ni nama dia setup ikan tau. Kenapa dia setup ikan? Sebab dia ada dua trend line macam ni. Dia ada downtrend and uptrend. So, based on Mami punya experience, ini nak buy ke nak sell? Sell lah. Sell lah? Kita percaya si ibu. So, dah satu entry. So, hari ni jalan-jalan dulu. Bawa mak aku. Kejap lagi nak ke hospital melawat orang. Settle nanti kita biarkan seharian. Kalau jenis trader yang intraday macam ni lah, kau entry dan biarkan seharian. Bila dah profit kau collect lah. Kau tamak kau hold lah. Tapi orang tamak ni selalu rugi. Penangan setup ikan ni memang jahat. Kenapa aku cakap setup ni jahat? Sebab ini biasanya setup yang aku trade sama-sama dengan geng Rumah Biru. Selalunya apa reason aku entry setup ikan ni? Sebabkan Full Swing Formula selalu bagi setup-setup macam ni. Dan dia explain reason and result dia dah banyak kali jadi. Tak percaya kau tengok video ni sampai habis. Nanti kau tengok result dia. Okay. Mami, setup tadi nak tengok ke nak biar? Biar je. Biar je. Nanti baru check guys. Dah pukul 10 ni. Tengok wayang lagi. Setup tadi, biar je ke nak collect? Relax lah. Ini dah kategori overconfident dah ni. Confident Kenapa? Sebab ada strong confirmation, people. Sebab kata dia trust the setup sebab ada strong confirmation. So aku jalan dulu tengok movie. Tengok apa? Zul Arifin. Zul Arifin. Favorite actor dia kata. Nanti bila dah close position, Mami explain kat orang apa reason Mami entry. No problem. Tunggu. Habis movie. Balik lah. Nak tengok setup cepat-cepat ni dah habis movie. Tak nak tengok lagi sekarang. Relax. Update. Kita pun dah selamat sampai di rumah. Punya risau seharian ni. Apa aku entry setiap kali tanya suruh hold. Ni kita tengok apa kejadian yang dinanti-nantikan. Kita buka Bismillah. Mana tempat kita entry ni? Apa jadi? Oi. Gila lah. Oi, $1,700 dah dekat 2,000. Lot 002 je. Tembus skrin ni. Kita tengok berapa pips siap. 300 pips sahabat. Dengan memodalkan lot 0402 boleh dapat hampir $2,000. $2,000 berapa ringgit? Ini hasil untuk dalam beberapa jam. Sebab kita entry daripada petang, jalan, keluar, wayang, hospital, malam balik collect. Macam inilah cara trader ambil gaji harian. Yang membezakan ada hari ambil gaji besar, ada hari ambil gaji kecil. Dia based on kau punya setup, sama ada quality ke ataupun jenis scalping ke. Tapi yang ni memang aku cakap setup quality. Sebab tu aku suka bila ada setup ikan macam ni. Sebab aku tahu efek daripada setup ikan. Setup ikan ni susah kau nak nampak, tapi sekali kau dah jumpa, inilah dia. Sama ada fly dia akan fly, kalau dia junam dia akan junam habis. Ini namanya setup naluri ibu. Aku explain reason ni.